Lama juga Lama juga kita buat ni. Oi, berkejam-kejam juga nak faham. Kita kali pertama buat benda ni. Jadi alhamdulillah lah. Kita sambung tak cukup lah, tapi kita berjaya sambungkan. Walaupun tak apa cantik, tapi ni satu kejayaan kecil yang kita dah buat. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat teman-teman dan sahabat-sahabat semua di luar sana. Jadi apa khabar sahabat-sahabat? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat-sihat selalu dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Okey, video kali ini macam biasa masih berkisar lagi hijrah desa ya, hijrah desa. Jadi untuk di sini projek memang ada projek untuk sendiri-sendiri je untuk membangun tempat ni. Jadi 2 hari 3 hari lepas aku baru siapkan bangsal atau pondok kebun ni. Ini pondok kebun dalam ni adalah anak-anak lada sayur-sayuran sedikit baru ditanam di sini dan kita alihkan di sini. Kita alihkan di penempatan baru di sini. Masih dalam ini kawasan dalam keadaan yang lebih besar sikit. Jadi sebenarnya kawasan bangsal pokok lada ni adalah sebenarnya dia di sini, kedudukannya di sini, di sini. Jadi kita alihkan dalam masa 2 hari, kita alihkan. Dan sekarang ni, hari ni kita nak alih pula. Ini adalah kolam ikan. Saya ringkas dia pakai canvas dan kita nak alihkan kolam ikan ni ke tempat lain dan ingin kita buat satu perubahan pada kolam ni, iaitu ingin membuat frame ataupun frame ini gunakan kayu hutan saja, pacak-pacak hudoh rupanya ya. Sahabat hudoh. Jadi kita nak cuba buat menggunakan besi C-channel ni. Jadi sebenarnya kita nak buat benda ni hari ni. Dan sebenarnya untuk melakukan kerja-kerja C-channel ni memang aku tidak ada pengalaman yang banyak. Hanya rujuk, tengok, lihat dan tanya. Hari ni kita nak cuba buat, bukan nak tunjuk pandai di sini, hanya berkongsi pengalaman di sini sebagai aku seorang yang hijrah desa di sini. Apa yang aku buat banyak lebih kepada ikhtiar, gerak kerja, ikhtiar, bertanya dan sebagainya untuk yalah, kalau kita nak upah orang perlukan fulus yang banyak ya sahabat, duit yang banyak. Jadi hari ni kita cuba buat, kita belajar dan cuba buat untuk si channel ni untuk kolam ini. Bagaimana dan hasil ni yang terjadi, kita tengok sama-sama hasil yang terjadi. Kalau jadi alhamdulillah, tak jadi kita belajar lagi demi untuk ilmu pengetahuan kita. Dan seterusnya kita teruskan kerja-kerja membuat rangka ataupun tempat kolam ikan ni agak nampak cantik frame dan kita teruskan kerja-kerja membuat C-channel untuk kolam ikan kita. Jom teruskan. Okey sahabat, ini adalah ukuran yang aku nak buat rangka kolam ikan C-channel. Jadi inilah aku lakar di atas asbestos je ni. Senang cerita, nak cari buku lambat sangat. Ini dengan ukuran 78.5 kali dengan 38.5 lebar. Ketinggian adalah 28 inci sahabat. Jadi seterusnya kita siapkan barang-barang. Bukan kita siapkan barang-barang untuk buat kerja. Yang perlu ada adalah drill, mesin grinder, drill, ini pelayar nak kopik sekarang. Yang ini adalah siku L, tip jangan lupa. Dan ini kemungkinan perlu atau tidak kita standby je. Dan satu lagi yang sangat penting adalah, yang satu lagi yang amat penting kalau tak ada susah nak bekerja, iaitu marker pen tak sahabat. Ini marker pen, kita nak mark tanda yang bahagian kita nak potong dan sebagainya. Jadi untuk tidak membuang masa, kita teruskan ukur dan potong C-channel. Jom.
Alamak, tak cukup. Itulah dia sahabat. Kali pertama kita salah ukur. Dia masalah dia sebenarnya masalah dalam. Kita ukur hujung ke hujung, tapi kita kira hujung ke hujung, tapi sebenarnya kita nak yang dalam sini, tapi kita kena kira sini juga. Jadi kalau kata ini 20 inci ke sana, jadi kita kena lebihkan 3 kaki, 23. Sana 3 kaki, 23, 24, 26. Sebatang ni pakai 26 contohnya begitu. Jadi sekarang ni tengok apa dah masalah kurang. Tapi tak apa, ini adalah kali pertama saya buat. Jadi untuk dapatkan rangka yang seperti ini pun dah nampak separuh ni pasal nak join dia tak cukup. Sana terpendek 3 kaki. Jadi ini tak cukup. Kita kena tengok kita modified. Yang ini kita putuskan, kita masuk yang baru, depan tu kita buat L. Jadi kita hantung. Ini kali pertama. Mungkin yang ke bawah, yang bawah punya lapisan ke bawah kita akan lebih berhati-hati. Jadi alhamdulillah terbaik. Kita dah mampu buat sedikit. Jadi pengalaman tu dah mula ada. Terbaik. Kita teruskan, kita modify balik benda ni. Jom. Alhamdulillah sahabat dah siap satu frame. Lama juga Lama juga kita buat ni. Bekerja-kerjam juga nak faham. Kita kali pertama buat benda ni. Jadi alhamdulillah lah. Kita sambung tak cukup lah, tapi kita berjaya sambungkan. Walaupun tak apa cantik, tapi ni satu kejayaan kecil yang kita dah buat. Jadi kita akan buat satu frame lagi di bahagian bawah dan juga tiang. Jadi kita lihat sekejap. Cuaca panas sangat. Letih lah. Jadi alhamdulillah sahabat boleh tengok dari jauh dah siap 4 penjuru. Bukan nak bangga tak bangga lah, tapi saya rasa alhamdulillah saya dah mampu buat walaupun tak berapa baik. InsyaAllah akan datang kita akan buat lebih baik. Okey sahabat, alhamdulillah kita punya projek untuk buat kolam untuk buat kolam menggunakan C-channel sebagai support di atas tanah Jadi alhamdulillah dah berhasil, walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan, serba tak faham, serba tak tahu. Hasil belajar, melihat, bertanya, alhamdulillah boleh menghasilkan satu C-channel ataupun petak kolam C-channel ni. Jadi susah tu memang susah lah, kesukaran memang mula-mula buat tu macam ni macam tu tak jadi dan sebagainya. Jadinya ada yang terpotong, yang terpendek dan sebagainya, tapi itu adalah pengalaman pertama kita. Jadi untuk bermula memang kita kena mula dan mengalami risiko begini. Jadi mungkin yang akan datang kita punya kerja mungkin lebih baik. Jadi ini merupakan yang pertama kali untuk buat kerja-kerja ni. Jadi alhamdulillah berhasil. Jadi untuk meletakkan kolom canvas ataupun ada rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat di luar sana yang nak buat juga macam ni, tak susah mana. Lepas tu nak letakkan kolom canvas di dalam ni, memang dia kukuh, dia kuat ni. Jadi yang kita takuti adalah di bahagian penjuru-penjuru ni ada atas potong yang tajam, kita kena kikir. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, kita letakkanlah ke papan ke, dia lebih stabil. Jadi dia selamat daripada terkena besi-besi tajam. Takut terkena memang dia halus tak nampak, alih-alih bocor je jadi masalah juga. Okey sahabat, itu saja perkongsian untuk video kali ini. Semoga paparan kali ini memberi manfaat buat sahabat-sahabat di luar sana. Dan jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.